Hai kepada korang yang tengah tengok video ni, sila tinggalkan jejak korang dengan komen hari right now in the comment section below. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih masih lagi menonton channel Frankies. Terima kasih yang dah subscribe channel ni. Terima kasih kepada set kita. Terima kasih juga kepada semua penyumbang super thanks. Sumbangan anda amatlah kami hargai. Untuk malam ni, ini nak kongsikan beberapa cerita daripada dua orang pencerita. Dia hantar melalui Telegram. Cerita ni tak ada tema sangat. Dia bercampur-campur lah. Sebab masing-masing kongsikan lebih daripada satu cerita. Okay, macam compilation dia orang punya cerita seram lah, pendek-pendek gitu kan. Okay, tanpa basi-basi lagi, marilah kita terus masuk ke cerita. On count of 3, 2, 1. Cerita pertama kita kongsikan cerita daripada Acik. Acik ni orang Kuala Kerai dan dia bagi dua cerita. Cerita pertama adalah pasal dia pergi memancing dekat satu sungai ni. Dia ni boleh kata aktiviti mingguan dia jugalah. Kerap sangat pergi memancing udang galah. Ada satu hari tu, Acik ni dia dengan saing dia dua orang gilah memancing udang galah. Bukan galah petang, awal lagi. Gi dalam pukul 12 tengah hari lagi. Dia orang ni gi dekat satu sungai berdekatan lah dengan kampung dia orang ni. Supaya sekala awal-awal tu memancing macam biasalah. Boleh hasil jugalah, boleh kira juga tak. Sehinggalah masuk waktu petang dekat-dekat senja tu, saing dia pun ajaklah balik. Tapi Acik ni tak osih lagi lah. Dia nak tak puas lagi memancing. Lagipun jarak antara last mancing tu lama dah juga. Sekala boleh kata tiap-tiap minggu dia pergi memancing. Ni ada kerja, jadi gap dia lama dah. Jadi kata kau saing-saing dia, saya mau balik dululah. Dia ni nak stay lebih kurang sampai pukul 9 malam kau gitulah. Tengoklah lagu mana keadaan ke. Lepas tu saing dia dua orang ni pula tinggal lah Acik sore masa tu. Baliklah demo tu. Acik ni dah maghrib kat semaya dulu. Lepas tu sambung mancing udang ni. Mancing punya mancing, ngai punya ngai. Dalam hati dia ni macam terdetik. Tak ada ko siapa-siapa nak mari teman aku duk ngai ni. Nak jadi ko cerita. 10 minit lepas dia terdetik dalam hati dia gitu deh. Tiba-tiba muncullah seorang pakcik. Tak tahu mari daripada mana. Tapi pakcik tu bukan mari ikut jalan. Tiba-tiba muncul depan pakcik tu. Nampak pakcik tu duduk naik perahu. Pakcik tu pun marilah dekat dengan tempat pakcik duduk ngai ni lah. Pakcik tu tegur. Ngai sore kau tu? Oh pakcik, balik dah saing-saing saat ni. Acik ni dia mikir mungkinlah pakcik ni antara salah sore orang kampung cari rezeki dekat sungai tu. Jadi gak dia pun layan lah. Moga pakcik tu nak kecek tak. Tegur dah. Bermolek lah dengan dia tengah puas tu duduk sore tadi baru mikir tak ada orang kau tak. Jadi dia pun puas lah. Buah. Pekala lah. Duk kecek gitu gini dengan pakcik ni nya. Kecek punya kecek, tiba-tiba telefon dia pun bunyi. Kering. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Acik, mu duk mana tu kan nak balik lagi ni? Rupanya kakak Acik telefon. Aku duk sungai lagi ni. Aku nak kelik dah ni. Masa tu Acik tengok je dia pukul 9 suku dah. Jadi kak dia pun ambil beg dia, kemah lah bagi-bagi nak kelik ni. Masa ni tak tengok lagi ke pakcik tu. Kira duduk kemah-kemah tu. Tapi Ling dia dengar lah pakcik tu duduk berbobel. Lepas tu pakcik tu tanya, nak balik dah ko? Oh lah duduk lagi teman pakcik ngai ni. Acik ni kira duduk tengah nyepel. Jadi bila-bila tu nak jawab lah ke pakcik tu, nak balik lah, moga lama dah duduk situ. Dia berpaling lah.
paling tengok tak ada. Dia pun main pelik. Faham mana orang tua ni kapal-kapal tak ada. Dia ambil lampu suluh dia tu ke. Dia pun suluh keliling dekat-dekat kawasan hok pakcik tu duduk. Tak ada. Dia pun suluh kat jauh sikit. Pergi ke hulu sungai, ke hilir sungai. Boleh kata keliling hok boleh suluh tu, dia suluh belakang. No sign. Tak ada langsung siapa-siapa kat situ. Memang tak ada. Dia pun gapo lagi. Cepat-cepat lah kau laju kemah barang tu. Gak pakat duk kecek kira. Brum, balik terus. Kisah kedua pula. Kisah kedua ni dia bukan seram sangat. Tapi agak misteri dia. Berlaku masa Acik ni dia pergi kat Gunung Stong. Acik ni pergi kat Gunung Stong dengan saing-saing dia lah. Dia orang ni pergi untuk celebrate birthday saing dia. Dia kata boleh kata ni aktiviti hok rutin juga Acik buat. Dia orang pergi ni bila-bila hiking kat Gunung Stong, release stress and celebrate birthday. Siapa sekat sana pas ada lah aktiviti masing-masing, ada punya tugas masing-masing. Jadi Acik pada hari tu ditugaskan untuk masak nasi. Siapa tepat dia orang berkemah ni, Acik pun ambil lah berabuh dalam puyuk, pergi kat sungai, turun sungai ni untuk basuh-basuh nasi tu lah. Basuh nasi pula dah, basuh berah. Masa dia masuk ke air dalam berah di dalam periuk tu dia, tiba-tiba ada satu benda hok terapung dalam berah tu. Benda tu warna hitam. Dia tak confirm ke apa dia. Tapi benda tu terapung dalam berah agak dalam air tu. Dia tu ambil piung lepas. Masa dia lepas tu dia bunyi ketah. Dia macam supo dengan bunyi batu belago gitu. Masa dia tahu tu, memang dia tahu lah, dia tahu mana. Kira dia tahu dekat lalu dia turun tak. Jadi bila dengar gitu, dia macam pelik. Batu kok. Lepas tu dia pergi dekat tempat hok dia pekong tu, cari-cari bagi-bagi tu. Dia cek lah benda hok dia tahu tu. Benda tu sebesar duit 50 sen. Dia tengok the only one benda hok dekat dengan batu hok dia lepas saat ni tu, batu besar dia lepas tu terkena dengan objek tu. Objek tu ada situ warna hitam sebesar 50 sen and dia kutip. Ambil balik dia tengok. Rupa-rupanya benda tu adalah batu juga dan agak berat. Untuk make sure dia tak salah, dia pun sekali lagi teraslup dalam air. Batu tu terapung Last dia pun tahu juga batu tu. Sebab agak pelik. Macam mana batu boleh terapung dalam air? Dan dia lepas, just bubuh air dalam nasi, dalam berah tu. Kemudian dia naik balik tempat hok dia nak pergi masuk ni lah untuk saing-saing dia dengan dia sekali. Sebab tu ni kata cerita kedua ni bukan seram tapi pelik, misteri juga. And Acik tak berani lah nak ambil, memang pantai lari dalam hotel kan. Kita tak boleh nak ambil bagi-bagi ni. Even cantik pun, even pelik pun tak boleh, bahaya. Seterusnya kita masuk cerita yang dikongsikan oleh pencerita kedua, iaitu nama dia Lisa, bukan nama sebenar. Lisa ni berkongsi beberapa cerita daripada dia kecil sampailah dia besar. Cerita pertama berlaku masa tahun 2016. Masa ni dia darjah 5 baru. Dan sekarang umur dia 21 lebih kurang. Dia student dekat satu universiti dekat Pahang. Jadi cerita pertama ni mengisahkan pasal dia dengan saing-saing dia dekat sekolah. Dekat sekolah dia ni, set dia ada geng. Dia bersama dengan 4 lagi saing dia. Adalah beberapa nama tu, ni rasa tak perlu nak mention. Antara salah seorang tu kelas lain, kelas pertama. Lisa dengan saing-saing hok lain ni kelas kedua. Dia kata hok lain-lain 4 orang lagi ni termasuk dengan dia jenis makin robah sikit. Sebab tu jadi duduk kelas nombor 2. Lepas tu dia orang ni boleh kata setiap hari kalau nak rehat, akhir rehat sekali belakang. Jadi pada satu hari tu dia orang nak turun rehat, and then gilah dekat kelas sains dia, kita letak nama sebagai Siti lah deh. Siti ni kelas nombor 1 tadi. Pergi dekat Siti, ajaklah turun tak. Lepas tu Siti pun kata ke demo ni, saya mau turun dulu lah, ni aku turun sore. Jadi gak beres lah tak. Jadi dia orang ni turun pergi catering, makan supaya sekala. Tengok je pukul 10.45 Siti ni tak turun-turun lagi. Habis dah lah rehat time tu. Jadi set dia anggap Siti ni tak usah rehat lah. Dia orang pun nak naik lah ke kelas mula.
Blok kelas dia orang ni, dia macam kawasan petok gitu. Senang cerita agak kalau ada orang duduk dekat koridor atas tu, sek-sek hok duduk koridor atas boleh tengok, sek-sek hok duduk bawah. Daripada dia jalan kaki keliling kawasan tu, hinggalah dia nak naik tangga, memang boleh nampak belakang. Sama juga dengan sek-sek hok nak naik tangga, nak pergi ke atas. Daripada bawah nak pergi ke atas tu, bila saya naik tangga, saya akan boleh nampak keliling kawasan sekolah tu, keliling kawasan blok tu, dan juga boleh tengok koridor-koridor di blok-blok tersebut. Open sangatlah. Jadi Lisa dengan sayang-sayang dia ni sudah rehat nak naik lah dia. Masa naik tu, naik tangga dia orang ni pun nampak lah si Siti tadi tu ada duduk dekat dengan koridor tak. Jadi dia naik-naik tu, siapalah tembungnya Siti ni. Siti pun tegur lah kau demo ni. Saya mau baru naik ko. Lisa pun jawab lah. Bawa habis rehat Buat apa? Lah, iyo ko. Tadi aku nampak saya mau duduk kat koridor atas tu. Aku panggil benar. Aku Lisa hai. Mek ya hai. Aku sebut sore-sore duk hai kau Sekmu. Tapi kau Sekmu tak respon, tak jawab pun. Bukan kata Sekmu tak nampak pun. Aku tengok lah Sekmu tengok kat aku tu. Lepas tu aku naik ni. Lepas tu dia orang berempat ni speechless lah. Tak tahu nak jawab apa dia. Dalam hati Lisa, kena lah budak ni. Lepas tu Lisa pun ayat ke Siti. Takut mustahil kelih ko. Mungkin rabung. Dok. Memang Sekmu. Aku cek lah. Tak kira aku tak cek Sekmu. Memang confirm dah Sekmu. Dah. Tak apalah. Biarlah. Maya masuk kelas. Lewat lah ni. Saya ni pun terus masuk kelas. Habis itu ceritanya. Cerita kedua. Ada satu malam tu, Lisa ni dia nak tubik dengan family dia. Nak tubik pergi makan lah kan. Masa tu biasalah. Kecil lagi. Tahun 2016 juga. Dia ni standard. Budak-budak ada telefon Nak tubik tu nak mirror selfie dulu. Dalam bilik dia ni adalah satu cermin besar. Biarlah cermin tu kelabu-kelaring pun. Cara dah ambil juga mirror selfie. So habis comel dah. Katanya Lisa sendirilah. Bukan ini kata kan. Jadi dalam bilik Lisa ni, dia tak pasangkan langsir. Sebabnya dia sendiri ni jenis overthinking. Kalau pasangkan langsir, paduk selok-selok ko gapo ko jadi mikir ko osir. Jadi dia oyak komok dia tak osir pasangkan langsir. Kira kosong gitu je. Dekat dengan mirror tu, tepat dia nak ambil gambar selfie tu, adalah pantulan. Nampaklah cermin tingkap bilik dia ni. Dia pun ambil lah gambar. Ambil gambar gitu gini. Selfie lah. Lepas tu, pendek kau ceritanya, esok tu dia cek lah balik. Belek-belek semula lah gambar-gambar dia ambil semalam tu dok. Belek punya belek. Siapalah ada satu gambar ni, dia tengok ada benda jelas sangat dekat luar tingkap dia. Nelo bilik dia ni masa tu tak tutup kan. Jadi pantulan nampak nelo, nampak juga pokok pauh, dan dekat pokok pauh tu ada satu figure. Lisa kata dia tak tahu nak describe lagu mana, tapi mudah sangat nak oyaknya. Dia nampak ada seorang Tino pergi seorang anak. Dalam gambar ni, lepas tu dia try tengok lah dia gambar tu. Gambar muka anak tu memang tak nampak lah. Tapi muka Tino nampak jelas. Muka macam orang Tino biasa je. Relax lah. Tapi dia perasan memang orang Tino tu duduk tengok dekat nelo bilik dia. And then dia ni naling ketaruk. Slide lagi sekali. Slide gambar kedua, bertukar dah figure tu. Daripada seorang perempuan jadi seorang lelaki. Dan cepat-cepat dia slide sekali lagi, ada anjing pula. Sedangkan kawasan rumah dia tak ada anjing tau dok. Dia tu gak lepas pada tu serik dah. Tak say dah. Memang tak ambil langsung dah selfie mirror ko, gak selfie ko, alik malik. Memang dia takut. Memang dia fobia terus dah. Lepas pada tu, lama selepas tu dia cari dia gambar-gambar tu. Gambar-gambar tu tak ada dah berlaku kecuali ada saja gambar yang ada anjing tu. Tu je ada.
Cerita seterusnya berlaku pada tahun 2017 masa Lisa ni dah jana. Masa ni dia ni ada kelas malam dekat sekolah. Lepas tu ada satu perkara berlaku masuk kelas malam subjek mat. Dekat sekolah dia orang ni ada 2 jenis loceng. Loceng yang masuk kelas tu bunyi kering. Bunyi gitu so. Lepas tu so lagi loceng announcement. Ting ting. Oh betul ke bunyi gitu Lebih kurang lah bunyi dekat ayun time nak announcement nak tutup nak buka ke apa tu bunyi benda gitu lah. Masa tu malam tu dia orang ni macam biasalah duduk belajar dengan teacher. Lepas tu tiba-tiba bunyi loceng announcement tu. Lepas bunyi senyap terus. Masa ni teacher pun panik. Teacher lepas pada bunyi loceng announcement tu, teacher akak tanya gini. Suruh duduk dia belakang. Nak tahu apa? Sebab loceng ni tak akan berbunyi waktu malam. Tepat hok nak teken loceng announcement ni hanyalah dalam pejabat. Kawasan pejabat alik malam tak ada orang. Memang gelak gelemak dan tidak logik langsung untuk pogak pun masuk. Pero biasa ke pogak akhir round kat luar gitu tengok ni tai-tai gitu je. Disebab itulah cikgu apatah lagi budak-budak ni terkejut sangat. Cerita seterusnya 2017 12 tahun 18 19 20 umur 33 ni. Cerita seterusnya berlaku pada tahun 2020. Masa ni Lisa 33. Masa ni dia actively main game dekat telefon. Katanya dia main game Plato. Mana biasa main game ni tera komen. Ni tak biasa. Ini jarang main game. Masa ni musim PKP. Jadi sedap lah duduk main game ni. Sampai pukul 2-3 pagi gitu tak. Lepas tu game Plato ni dia kena main online. Bila-bila panggil apa dah. Macam PUBG Ni betul tahu lebih kurang gitulah katanya. Lisa ni dia kena on call gitu. Sebab bila-bila main, bila-bila makoh. Jadi ia pun main lah. Kalau main. Sapalah dia rasa macam tak sih dah. Dia pun ayak lah aku siap-siap dalam game ni. Kata, aku nak berhenti dah ni. Ngantuk dah nak tidur dah. Jadi dia pun stop lah. Matikan call. Lepas tu stop main game. Tutup game tu. Dia pun baring lah dekat katil dia. Masa dia duduk baring kat katil dia ni tak tidur lagi. Scroll telefon dulu. Balas WhatsApp gapo dulu semua dah. Tengah duduk reply WhatsApp tu tiba-tiba dia bunyi macam peng jatuh. Dia pun baru teringat. Dia ni tadi study, dia tinggal lah baring-baring atas meja study dia ni tak sipai pun peng. Gapo dah buku-buku gapo semua duduk terabur atas meja study. By the way, kedudukan dia gini. Katil ngadak gini masuk pintu bilik dia, lepas tu ada katil, kemudian ada space sikit, ada kerusi dan ada meja study. Katil pula dengan kerusi tu membelakangi, kira kepala katil and then kerusi dan ngadak ke meja study gitu. Kalau kira duduk dekat kursi meja study tu tak nampak lah katil belakang. Kalau duduk kat katil pun tidur tak kena nampak alik kursi ni sebabnya kepala katil duduk tengah-tengah tu. Lepas pada dia bunyi jatuh peng tu, dia pun marilah mikir lah. Dia tak sipai. Kemudian bunyi pula sekali lagi. Pelik dah benar. Dia kata, tikus berkali, malah nak mikir pelik dia. Lepas tu dia pun sambung lah main telefon. Mana tak sih cara ikutlah 2 kali bunyi pula. Dia pun duduk scroll telefon, duduk balas WhatsApp kata. Tiba-tiba bunyi orang hembus nafas betul-betul terpiling dia. Lisa lepas pada bunyi gitu tak boleh nak husnuzon dah. Dia letak telefon dia, erik selimut, tutup muka, terus pejam mata. Seraga gila nak tidur tapi ngalah-ngalah nerogak. Jadi bangun pagi esok tu, dia pun tengoklah dekat meja dia. Okey je. Semua dalam keadaan terabur dan peng tu tak jatuh pun. Stay lagi duduk atas meja study tu. Dia pun ambil peng tu, terlepas. Exactly bunyi yang sama hok dia dengar 2 kali semalam. Memang bunyi peng jatuh.
Cerita seterusnya berlaku 2 ataupun 3 tahun lepas, antara 2024 atau 2023. Lisa habis sekolah dah masa ni. Satu hari tu, Lisa ni dia janji dengan Kak Ipar dia. Dia janji nak pergi hantar obat. Kak Ipar dia mari oyak dah lah dia. Petang ni ataupun lah ngorek kita pergi hantar obat ni kotak dah. Jadi Kak Lisa pun lah beres lah. Jadi pada hari tu, lebih kurang dekat-dekat ngorek ni, Lisa ni baru sudah makan nasi dapur. Sudah makan nasi, dia pun nak basuh lah pinggir dia. Duduk basuh pinggir tu, dia duduk sore dapur, Maya duduk tengok TV kat luar. Tengah duduk basuh-basuh pinggir tu, dia pun dengar lah suara. Sa? Oh, Sa? Lisa ni dengar Kak Ipar dia panggil dia daripada luar rumah. Kuat lah. Dia ni bila-bila duduk basuh pinggir kat laut, etek lah daripada dapur tu. Mata nak sudah lah ni. Lepas tu derah-derah you letak pinggir, unggah lagi pintu, buka pintu, tengok tak ada. Lepas tu Mak Lisa ni duduk tengok-tengok TV ni, tengoklah Lisa nya duduk buka pintu gitu. Tapi Maya tak kata gapo. Macam pelik lah, you nampak lah muka Maya pelik. Berkali Maya tak ada dengar gapo pun, Lisa aja dengar. Jadi Kak Lisa pun nyuk masuk dalam bilik tu, ambil telefon, WhatsApp kau Kak Ipar dia. Kak, ada mari di rumah kau saat ni? Tak ada. Buat apa? Lepas tu Lisa tak reply. Lama sikit Kak Ipar dia pun tanya lagi, Sa, buat apa? Lepas tu Lisa pun cerita lah dalam mesej tu. Dia kata lah, you bunyi Kak Ipar dia panggil ni. Dia lah, moga janji dah nak girok. Lepas tu Kak Ipar dia dengar cerita dia ni, gak pakak tak jadi gi hari tu. Memang tak tubik gi atas obat kotuk dah. Senyap dengan gitu ya. Ni cerita terakhir daripada Lisa. Tahun 2024 juga. Berlaku lebih kurang dekat-dekat maghrib dia. Masa ni Lisa ni duduk makan nasi. Makan nasi pula dekat ruang tamu ngadap TV. Dia letak nasi tu atas kursi. Moga nak letak atas latar, bawah sangat ada. Malah nunduk ni rendah sangat. Moga duduk sel atas latar. Dia letak atas kursi, jadi sedaplah sikit makan nasinya. Kedudukan dia ni dekat dengan pintu bilik abang dia. Bukan kata tepi, tapi nyerong sikit. Boleh kata you tengah makan tu, you boleh nampak lah bilik abang dia dah. Lepas tu masa Lisa tengah makan nasi ni, nampak lah abang dia duduk tubik daripada bilik. Lepas tu tubik luar, kemudian masuk mula dari bilik. Lilah lagi mari, nampak abang dia tengah macam nak siap-siap nak tubik lah. Siapalah ngelah tu, you nampak abang dia masuk bilik, kemudian tutup pintu. Dia pun terus kira tengok TV makan nasi ke apa tak. Tiba-tiba bunyi motor abang dia, brum. Jadi mikir, tubik lah tu. Tak ada mikir apa-apa, tak ada pelik apa-apa pun. Moga dia mikir mungkin lah dia tak perasan abang dia lalu saat ni tubik tak. Jadi dengarlah motor abang dia menjauhi daripada rumah. Tengah duduk makan nasi lagi tu, tiba-tiba dia bunyi pintu bilik abang dia terbuka. Tapi buka dengan slow. Pintu abang dia ni memang problem sikit. Setiap kali buka mesti bunyi. Tak kira lah buka slow ko, buka derah ko, mesti bunyi. Dan bila dah bunyi, of course lah Lisa ke paling tengok tak. Buka Puk Lisa pun paling lalu. Masa Lisa paling tu dia nampak sejelas-jelasnya ada satu tangan. Memang tangan tu kecil je, lebih kurang tangan Lisa je ni, tangan kuruh kecil. Tapi jelas sekali tangan tu warna hitam. Dan bila Lisa paling tu, Lisa nampak tangan tu, benda tu macam perasan Lisa paling dia pun derah-derah awak lagi tangan. Tapi Lisa memang confirm, dia nampak tangan tu jelas sangat berwarna hitam. Tapi kan dia tak nampak goskaro dalam bilik abang dia, sebabnya tutup lampu. Masa tu dekat-dekat ngorek dah. Kat aku 7 jadi gelap dah kan. Dia main mikirlah kalau tu abang dia tak logik. Sebab motor abang dia memang tak ada, confirm memang abang dia tubik dah tadi, and dia tak dengar pun motor tu balik. Lepas pada kejadian tu, dia memang tak berani langsung dah nak masuk dalam bilik abang dia. Bilik abang dia ni ada satu switch lampu untuk buka dekat garaj di luar. Sekala Lisa duduk bukanya. Tapi lepas pada kejadian tu, memang dia tak berani nak olok tangan pun. Boleh kata nak lalu depan bilik abang dia untuk pergi bilik dia pun dia takut. Naling seumur, boleh kata tak paling awak tak nampak lah.
Okey, itu saja cerita untuk hari ini daripada Acik dan juga Lisa. Terima kasih kepada dua-duanya sebab sanggup sudi luangkan masa untuk type and hantar akun ini. So guys, anyone who ada cerita nak share dekat channel Frankish ni, korang boleh terus email kat nini@salina@yahoo.com ataupun boleh telegram Nini, username Nini Salina. Itu saja. Okeylah, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye. Love you guys.